Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW melarang al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabihati minan nisa'i bir rijal. Orang lelaki yang meniru perempuan, orang perempuan yang meniru lelaki, meniru di sudut cakap, meniru di sudut pakaian, meniru di sudut penampilan, meniru di sudut tasyabbuh, menyerupai mereka. Allah bagi jadi dia perempuan elok-elok dah, dia jadi tomboy. Allah Ta'ala bagi jadi dia lelaki elok, jadi perempuan dah cakap. Ada golongan lagu tu dalam TV ada, luar TV pun ada. Siang malam mengundang laknat Allah kalau dia tidak bertaubat. Allah tak bagi orang lelaki jadi cara lelaki, orang perempuan jadi cara perempuan. Tiba-tiba dia tak suka. Bahkan ada yang pergi buat pembedahan pula, tukar jantina, hak lelaki nak jadi perempuan, pergi umrah pula pakai kain telkong. Kacau lah tu. Kalau tidak bertaubat, siang malam duduk dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak mau dosa, laknat dan kemurkaan itu. Jadi Allah bagi peringatan, hak ni boleh, hak ni tak boleh. Tiba-tiba ada manusia masih lupa peringatan dan amaran itu. Allah bagi tahu hak wajib kena buat, dia lupa nak buat, dia sengaja tak mau buat. Hak haram jangan buat, dia gagah nak pergi buat juga. Allah bagi amaran dalam ayat 44 Suratul An'am, falamma nasu ma zukkiru bihi, tatkala mereka lupakan apa yang diperingatkan kepada mereka.